Hari ni teknologi sangat dinamik. Bulan ni teknologi lain, bulan depan teknologi lain. Tetapi kita hanya menjadi pengguna. Kalau kita tidak menggunakan krisis ini untuk menukar kepada peluang, kita akan berada dalam keadaan bahaya. Peluang yang saya lihat adalah untuk kita mantapkan R&D kita. Saya harap sangat dalam belanjawan 2026 nanti dan rancangan Malaysia yang ke-13 yang akan diumum oleh kerajaan tahun ini, supaya sektor R&D ini kita mesti beri penekanan. Kerana bagi saya tarif ini salah satu daripada ancaman yang besar. Ancaman yang kita tak nampak, Haizi, adalah ancaman kepesatan teknologi. Hari ini teknologi sangat dinamik. Bulan ni teknologi lain, bulan depan teknologi lain. Tetapi kita hanya menjadi pengguna. Bilakah Malaysia ingin menerajui teknologi di dunia ini? Asasnya kita kena mulakan sekarang. Dan kalau kita mempunyai keupayaan dalam menyelidik sumber mineral kita dan kita kuatkan dari segi keupayaan untuk mengeluarkan produk, kita tidak akan bergantung kepada orang lain.